Mata wang tertua di Asia Tenggara termasuk pilon Chitos yang merupakan shilling emas kecil dari Filipina sekitar abad ke-9 hingga ke-12. Shilling Funan dari Kemboja dan Vietnam Selatan digunakan antara abad ke-1 hingga ke-6 dan menunjukkan pengaruh India dalam perdagangan awal. Keping atau pitis digunakan pada zaman Kesultanan Melaka pada abad ke-15 dan diperbuat daripada timah, memainkan peranan dalam perdagangan antarabangsa. Tampang adalah shilling timah yang digunakan dari abad ke-13 hingga ke-16 di kerajaan Islam awal seperti Pasai dan Aceh. Kesemua mata wang ini memainkan peranan penting dalam menghubungkan budaya dan perdagangan di Asia Tenggara sepanjang sejarah. Mata wang ini bukan sahaja berfungsi sebagai alat perdagangan tetapi juga mencerminkan kepelbagaian budaya dan sejarah di rantau ini. Kini, warisan mata wang ini terus memberi inspirasi kepada sistem kewangan dan perdagangan di Asia Tenggara. Pengetahuan tentang mata wang ini membantu kita memahami bagaimana ekonomi dan hubungan antara negara di Asia Tenggara terbentuk. Mata